Wira Cilik Penjaga Hutan Harmoni mengisahkan 4 sahabat daripada pelbagai bangsa yang dipilih oleh Kompas Ajaib untuk menyelamatkan sebuah hutan yang kian musnah. Sebelum penggambaran bermula, mari kita kenali watak-watak utama dalam kisah ini. Ini ialah Aiman, seorang murid lelaki yang berani dan suka meneroka alam. Dia sangat berminat dengan sains dan sentiasa berfikir untuk menyelesaikan masalah. Ini pula Meling, seorang murid perempuan yang bijak dan teliti. Dia suka membaca dan sering memberi idea yang bernas kepada rakan-rakannya. Ini ialah Kumar, seorang murid lelaki yang ceria dan gemar menjaga alam sekitar. Dia suka menanam pokok dan sangat meminati haiwan. Manakala ini ialah Lina, seorang murid yang penyayang dan prihatin. Dia sangat sayang kepada haiwan dan mudah memahami perasaan makhluk lain. Akhir sekali, ini ialah burung kenari ajaib, iaitu seekor burung kecil yang menjadi pentunjuk jalan kepada Wira Cilik untuk menyelamatkan hutan harmoni. Pada suatu pagi yang cerah dan nyaman, murid-murid tahun 4 di Sekolah Kebangsaan Seri Bestari berkumpul di padang sekolah. Cahaya matahari pagi menyinari kawasan sekolah dengan lembut. Manakala angin sepoi-sepoi bahasa meniup daun-daun hijau yang bergoyang perlahan. Suasana sekolah kelihatan sangat ceria dengan suara-suara murid-murid yang berbual sesama mereka. Ada yang ketawa riang, ada yang berbual tentang aktiviti yang bakal dilakukan dan ada juga yang sudah bersedia dengan penyapu serta penyodok sampah di tangan mereka. Pada hari itu, mereka akan menjalankan aktiviti gotong royong membersihkan kawasan sekolah. Selamat datang anak-anak. Selamat datang Cikgu Fatimah. Hari ini kita belajar sambil berseronok di luar. Ini ialah watak sampingan Cikgu Fatimah. Cikgu Fatimah berdiri di hadapan murid-muridnya sambil memerhati mereka dengan senyuman. Beliau sangat gembira melihat murid-muridnya berkumpul dengan penuh semangat. Anak-anak, alam sekitar ialah anugerah yang sangat berharga. Jika kita menjaganya dengan baik, alam akan memberikan kehidupan yang selesa kepada kita. Ingatlah, kebersihan penting untuk kita semua. Murid-murid semua dah bawa alatan kebersihan yang cikgu suruh? Kata-kata cikgu itu membuatkan murid-murid berasa lebih bertanggungjawab. Mereka sedar bahawa kebersihan bukan sahaja penting untuk keselesaan manusia, malah juga untuk kesejahteraan semua makhluk yang hidup di bumi. Aiman, Meling, Kumar dan Lina berdiri berdekatan antara satu sama lain. Mereka merupakan sahabat baik walaupun berasal daripada latar belakang yang berbeza. Namun, perbezaan itu tidak pernah menjadi penghalang untuk mereka berkawan. Bagi mereka, persahabatan mereka ibarat bagai awar dengan tebing, saling membantu dan menyokong antara satu sama lain. Mereka sentiasa bekerjasama dalam setiap aktiviti sekolah. Seronok juga kalau kita dapat membantu membersihkan sekolah hari ini. Kata Kumar dengan wajah ceria. Betul tu. Sambut Lina. Aiman mengangguk sambil tersenyum. Murid-murid mula menjalankan tugas masing-masing. Ada yang menyapu daun kering yang bertaburan di sekitar padang sekolah. Ada pula yang mengutip sampah plastik dan memasukkannya ke dalam beg sampah yang besar. Aiman, Meling, Kumar dan Lina pula ditugaskan membersihkan kawasan berhampiran pokok besar yang rendang di hujung padang sekolah. Sekolah itu dipenuhi daun-daun kering yang gugur dari dahan pokok. Mereka bekerja sambil berbual dan ketawa kecil. Suasana gotong royong itu terasa sangat meriah. Ketika mereka sedang mengutip sampah, Aiman tiba-tiba ternampak sesuatu yang berkilau di dalam tanah berhampiran akar pokok besar itu. Apa benda itu? Kata Aiman sambil menunjuk ke arah tanah tersebut. Meling, Linda dan Kumar segera mendekati Aiman. Mereka membongkok dan menggali tanah itu dengan berhati-hati menggunakan tangan. Tidak lama kemudian, mereka menemui sebuah kompas kecil yang kelihatan sangat unik.
Kompas itu berwarna emas dan kelihatan sangat berkilau. Jarumnya bergerak perlahan-lahan seolah-olah hidup. Permukaannya pula memantul cahaya matahari yang menyinari kawasan itu. Kompas ini nampak pelik. Saya tidak pernah melihat kompas seperti ini. Kata Mei sambil memerhati kompas itu dengan penuh rasa ingin tahu. Mungkin kompas ini sudah lama tertanam di sini. Kata Lina sambil memandang kompas itu dengan mata yang terbuka luas. Aiman memegang kompas tersebut dengan berhati-hati. Tiba-tiba, kompas itu mengeluarkan cahaya yang semakin terang. Cahaya itu menyinari wajah mereka sehingga mereka terpaksa menutup mata. Angin bertiup mengelilingi mereka seperti pusaran cahaya yang berkilau. Daun-daun di sekitar mereka bertebangan perlahan-lahan. Dalam sekelip mata, keadaan di sekeliling mereka berubah. Apabila mereka membuka mata semula, mereka terkejut kerana mereka tidak lagi berada di kawasan sekolah. Di hadapan mereka terbentang sebuah hutan yang sangat indah. Pokok-pokok yang tinggi berdiri teguh seperti penjaga alam. Cahaya matahari menembusi celah-celah daun hijau dan menyinari lantai hutan seperti hamparan emas. Udara di situ sangat segar dan bunyi burung yang berkicau menjadikan suasana hutan itu terasa hidup. Cantiknya tempat ini. Kata Lina dengan penuh kagum. Namun, kegembiraan mereka tidak bertahan lama. Tidak jauh dari situ, mereka melihat sebuah sungai yang dipenuhi sampah. Airnya keruh dan berbau. Air sungai itu tidak lagi jernih seperti kaca. Beberapa pokok pula tumbang dan daun-daunnya kelihatan layu. Sungai ini kelihatan sangat sedih. Kata Lina perlahan. Sungai itu seolah-olah menangis kerana dipenuhi sampah yang dibuang oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Tidak jauh dari situ, mereka melihat beberapa ekor haiwan seperti rusa dan arnab yang kelihatan gelisah. Haiwan-haiwan itu seolah-olah kehilangan tempat tinggal. Lina memandang keadaan di sekelilingnya dengan wajah yang serius. Jika manusia terus merosakkan alam seperti ini, apakah yang akan berlaku kepada haiwan-haiwan ini pada masa depan? Tanyanya. Tiba-tiba, seekor burung kenari berwarna kuning terbang menghampiri mereka. Selamat datang ke hutan harmoni. Kata burung itu dengan suara lembut. Keempat-empat sahabat itu terkejut kerana burung itu boleh bercakap. Burung kenari itu menjelaskan bahawa hutan tersebut semakin rosak kerana manusia membuang sampah dan menebang pokok tanpa memikirkan kesannya terhadap alam. Mei Ling memandang rakan-rakannya dengan penuh tekad dan berkata, Kita tidak boleh membiarkan perkara ini berlaku. Betul, Mei Ling. Mari kita selamatkan hutan ini bersama. jawab Kumar. Mereka akhirnya bersetuju untuk membantu menyelamatkan hutan harmoni dengan membersihkan sungai yang tercemar. Walaupun tugas itu kelihatan sukar, mereka percaya bahawa kerjasama dapat menyelesaikan masalah tersebut. Mereka mula mengutip sampah yang terapung di dalam sungai. Ada botol plastik, beg plastik dan juga tin minuman yang berkarat. Pada mulanya, mereka hampir berasa putus asa kerana sampah di sungai itu terlalu banyak. Banyaknya sampah di sini. Kata Kumar sambil mengelap peluh di dahinya. Namun, mereka terus bekerjasama membersihkan sungai itu. Sikit demi sedikit, sampah di dalam sungai mula berkurangan. Air sungai yang pada mulanya keruh, kini kelihatan semakin jernih. Ikan-ikan kecil mula berenang semula dengan gembira. Melihat perubahan itu, mereka berasa sangat gembira kerana usaha mereka mula menunjukkan hasil. Seterusnya, mereka menanam anak-anak pokok di kawasan yang telah rosak. Aiman menggali tanah dengan berhati-hati, manakala Kumar meletakkan anak pokok ke dalam lubang yang telah digali. Mei Ling dan Lina menyiram pokok-pokok itu dengan air supaya pokok tersebut dapat tumbuh dengan subur. Tiba-tiba, daun-daun pokok di sekeliling mereka bergetar perlahan, seolah-olah mengucapkan terima kasih kepada mereka. Tidak lama kemudian, hutan harmoni kembali menghijau.
Pokok-pokok berdiri teguh dan sungai mengalir jernih seperti dahulu. Haiwan-haiwan bermain riang di sekitar hutan. Burung-burung berkicau seolah-olah mengucapkan terima kasih kepada mereka. Burung kenari tersenyum gembira melihat perubahan yang berlaku di hutan itu. Terima kasih kerana menyelamatkan hutan ini. Kamu semua ialah wira cilik yang sebenar. Kata burung kenari dengan penuh rasa syukur. Tiba-tiba, kompas ajaib bersinar sekali lagi. Cahaya terang menyelubungi mereka dan membawa mereka kembali ke kawasan sekolah. Selepas pengalaman itu, mereka menubuhkan pasukan wira alam di sekolah. Mereka bersama-sama menjaga kebersihan kawasan sekolah, menanam pokok dan mengingatkan rakan-rakan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Sekolah mereka kini kelihatan lebih indah dan ceria. Mereka akhirnya sedar bahawa menjaga alam sekitar bukanlah tugas yang sukar jika semua orang bekerjasama. Sesungguhnya alam yang dijaga akan membawa kehidupan yang harmoni kepada semua makhluk di bumi. Tamat.